daripada KL naik Palih, beli ni Bilambung. Assalamualaikum gang. Hello and hi YouTube. Okay gang, so selamat datang ke channel saya Din X5. Right, so bagi yang baru saja hadir ke channel saya ni, alright, dan kepada yang viewer yang belum lagi subscribe, saya mohon jasa baik hampa semua untuk subscribe channel saya. Alright, so okay gang, saya bersiaran daripada KL. Alright. Okay, so sekarang saya on the way nak balik ke Palih. Saya ada dekat KL dalam 3 hari sebab ada urusan dekat sini. So alhamdulillah semua dah selesai, perjuangan pun dah selesai dekat KL. So kita nak balik untuk sambung perjuangan di Palih balik. Okay, so saya nak cerita pasal CarPlay ni. CarPlay yang saya guna lah ni. Okay, so CarPlay yang saya guna ni, saya beli dekat TikTok. So harga dia sangat-sangat murah saja. Okay, tapi dia tak ada kamera depan dan belakang. So bagi hampa yang macam nak pakai CarPlay hanya untuk hampa search location saja untuk hampa ride, so saya boleh suggest kat hampa CarPlay ni lah yang saya pakai. Kalau hampa nak beli, nanti saya letak link TikTok, okay, dekat bawah. So hampa boleh masuk dekat yellow bag saya lah. So hampa boleh lah untuk beli, sebab dia ada macam-macam model. Yang saya ambil model ni hanya just untuk location saja, maknanya kita guna untuk macam GPS sahaja, bukan untuk ada kamera depan belakang. Dia ada yang kamera depan belakang tu, dia ada. Kalau hampa mau, dia ada. Okey. Okey geng, kita sampai Arena Tapah. So saya nak makan kat sini kot. Tadi dekat Dadam Bikam tadi saya mula plan nak makan kat situ. Tapi itulah, macam bila saya tengok macam tak ada benda yang saya nak makan tu, so saya decide kat Tapah ni kot. Okey geng, so kita makan dulu. Alright, so macam ni saja pun RM12 nasi. Okey geng, so kalau hampa nampak, alright, hampa nampak lah. Ni skrin dia. Okay, so kalau hampa nak search maps apa semua, hampa connect Bluetooth dan juga Wi-Fi. Okay, so bila hampa connect, so nanti dia boleh buat untuk maps lah. Okay kan, so kalau hampa nampak, alright, so inilah. Okay, bila kita connect Bluetooth dan juga Wi-Fi, so dia terus, okay, dia akan bawa hampa kepada mapping lah. So bila map, hampa boleh search lah kalau hampa nak pergi ke mana. Okay, contoh lah, bila kita search lah, kita tekan je Google, so dia akan loading. Okay, so ni internet slow lah kan. Dia duduk kat Tapah ni, internet slow, so mungkin tak boleh nak detect lah sebab internet phone saja. So dia depend pada phone kita lah. Alright, so okay, kita abaikan. Dia ada menu-menu dia. Alright, so kalau kau tengok dekat sini, okay, so ni dia punya display dia lah. Okay, dia ada Waze, ada Wave and YouTube Music, Maps, Google Maps, okay, kalender. So dia macam Android phone punya lah. Okay, function-function dia. Dia hanya untuk kalau hampa nak pakai untuk maps, okey lah. Tapi kalau hampa nak yang ada kamera depan atau belakang, dia ada juga, tapi model lain. Okey, hampa try tengok dekat bag kuning lah, yellow bag yang saya letak dekat description di bawah. Okey, so kalau hampa nak tengok penyambungan dia ni, saya pakai ni kabel ni waterproof lah. So waterproof, saya ada test dalam hujan baru ni semasa saya main, so tak ada masalah. Okay, saya on je benda ni dalam hujan. Okay, kalau hampa nak pakai USB port, so dia ada dekat sini, kat tepi ni, nampak? Okay, dia ada USB. Okay,
untuk USB. Hampa just ambil kabel charge USB hampa tu, type C tu. Just cucuk dekat sini. Hampa cucuk dekat USB port pada kenderaan hampa, motor ke kereta ke kan. So and then lepas tu hampa boleh terus guna lah. Okay, so dia very simple lah untuk pemasangan dia, tak ada masalah. Hampa boleh pasang sendiri lah, semudah A, B, C lah. Okay. So tu lah sikit sebanyak yang saya boleh tunjuk pasal CarPlay ni. Alright. Okay, saya lupa nak tunjuk satu lagi. Okay, dia punya kunci dia ni lah. Dia ada kunci special key dia lah. So tak boleh nak buka dengan pusing macam ni, memang tak boleh buka. Okay, dia ada special key. So safety lah dekat sini. Okay, jadi hampa boleh tinggal lah. Tapi saya jarang tinggal. Dekat berhenti makan-makan kat Arena A tu, sak-sak tu saya tinggal lah. Tapi macam kalau saya tidur malam tu, saya cabut buang lah benda ni. Okay, dia ada special key. So kalau hampa tak mau guna, kata kalau hampa tak mau guna, hampa boleh buang lah benda ni, boleh cabut. Okay, cabut dia punya penyambungan. So tak ada masalah. Okay geng, baru sampai balik, alhamdulillah. So sekarang ada dekat dataran 360. Okay, wife nak makan pula yang kat festival food ni, jadi nak kena pergi cari makan kat dia ni, festival food nampak. So lah nak pergi cari makan kat dia. So jom lah. Kemarin dia nak cari apa, ubi lambung. Ikut saya tak main lah tempat-tempat macam ni, sebab dia nak juga. Apa barai ni dah baik daripada KL main sini lah, ubi lambung lah. Dia nak makan yang ni lah geng. Ni 35 ya. Okey, baik. Okey kan, ni ubi lambung. Cerita ubi lambung ni cerita Cameron. Cerita dekat Cameron. Daripada KL naik balik beli ni ubi lambung. Jom. Cerita ubi lambung ni cerita pasal masa pergi Cameron itu lah. So saya memang teringin sungguh nak makan ubi lambung. Sebab masa tu saya makan dekat Cameron memang sedap. Saya tak nafikan lah. Saya tak nafikan, memang sedap ubi lambung yang masa dekat Cameron tu. So terima kasih lah. Okay, kalau sudi menonton. Alright, saya pun dah selamat sampai ke Perlis, dah selamat beli ubi lambung. Okay, bukan calang-calang punya ride. Okay, daripada KL balik mai Perlis semata-mata beli ubi lambung, lepas tu balik rumah. Okay, so jangan lupa lah. Alright, subscribe, like, share dan komen. Okay, pasal ramai lagi yang tak subscribe channel saya. Viewer-viewer yang tengok tu ada yang tak subscribe lagi, so hampa subscribe lah. Okay, so assalamualaikum and bye bye.